Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 6 hari bulan April 2026 Masihi bersama dengan 17 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya keluar pergi kedai fikri seperti biasa. Ada lama tak gitu. Kemarin saya pergi ke ni lah, pergi petang di kedai fikri. Lepas tu dah mula hampir masuk waktu maghrib, saya terus balik ke rumah, sembahyang maghrib di rumah. Lepas tu lepas isyak, baru lepas sembahyang isyak baru saya keluar pula. Pukul 9.30 tu saya baru saya keluar pergi ke kedai fikri. Pergi pula keluar kedai fikri, main internet seperti biasa, minum malam seperti biasalah. Pergi ke pasar kas sekejap. Dari pasar kas sekejap, lepas tu balik ke rumah. Lepas tu singgah kedai fikri. Balik tu singgah kedai fikri. Lepas tu dalam pukul 1, pukul 12.30 baru balik ke rumah. Tidur pada pukul 2 pagi, 2.30 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun untuk mandi, sembahyang subuh. Makan sarapan, lepas tu edit video, lepas ngatuk tidur. Dah upload video lah. Dah mula complete lah. Sambung hak tu. Pemula pada malam tadi. Malam tadi kan dah upload lah. Pagi ni lah kau yalah, pagi ni lah kau. Selesai. Lepas tengah-tengah tadi. Lepas tu sembahyang zuhur dalam pukul 3.30 tadi. 3.30 tadi. Sembahyang zuhur. Lepas tu asar sembahyang pada pukul 10 ni baru sembahyang asar. Lepas tu terus lepas sembahyang asar ni, 30 ni terus barulah terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.